Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman menjalankan siasatan tata tertib terhadap seorang anggota polis yang didakwa mengajak seorang wanita ke hotel seperti yang tular di media sosial. Menurut pengarahnya, Datuk Seri Azri Ahmad, laporan polis berkaitan video itu telah dibuat Ketua Balai Polis Pandan Indah kemarin. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam masa sama, jabatan itu turut menjalankan siasatan tata tertib terhadap pegawai rendah polis terbabit termasuk aspek penyeliaan. Tegasnya, pihaknya tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas jika terdapat aduan berasas. Terdahulu, video perbualan yang didakwa mengaibkan kesantunan seorang wanita telah dimuat naik di media sosial dan tular. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Muhammad Azam Ismail meminta wanita terbabit untuk tampil membantu siasatan.